Saleh. Umur saya 90. Saya beranak 3 bulan 3 tahun 36. Oh, tu dia. Saya mula-mula saya tak tahu, tapi saya memang kaki tak kuat. Takkan anak saya yang duduk di Pahang, dia tak boleh jalan 2 bulan. 2 bulan tak boleh jalan. Takkan siapa yang main syur ni, saya tak tahulah. Takkan dia masuk dalam ni, apa nak TikTok ke apa. Dan TikTok. Saya baca-baca, saya telefon dia. Itu dia kata, macam ada orang beritahu dulu tu, dia kata, apa ni, seluar ni pakai. Takkan saya dah fikir ni mana nak cari seluar ni. Tanya dia, kebetulan saya pergi rumah Pina, semua pergi rumah Sina. Mak Sina tu kawan baik saya. Takkan saya tanya, di mana ada jual seluar tu? Takkan dia kata, kami ada ahli. Dandan saya beli lah, semua saya beli. Seluar saya beli, baju saya beli, apa nama, seluar pada baju. Saya pakai pakaian tu. Alhamdulillah lah kaki saya. Kira nak jalan dia pakai baju. Tapi kebas korang. Kebas sampai hari ni dia ada juga. Dia tak nak kebas. Tapi yang lengur-lengur tu, yang krem-krem tu, alhamdulillah. Macam tu tangan mak? Tangan pula bangun ni. 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Yang sakit duduk dari duduk atas jadi. Takkan tu tak tahu nak buat apa. Saya ambil topi, dia sekau kan saya duduk pinggang betul. Masa tu tak boleh lagi apa? Sakit dah. Dah buat lagu ni, nak buka tak boleh dah. Kena buka lagu ni. Takkan tu. Beli tahun ni lah. Saya pakai 3 hari tahun ni. Tangan saya bengkak. Ni urat tengah ni keras. Keras, naik keras. Ibui. Alhamdulillah lah. 3 hari dia tak pakai. Saya pakai sampai sekarang, saya tak buka. Kita nak buka dari macam mana nak buka satu? Bila dia kerem tu, nak buka tak boleh buka. Yang satu tu. Kita buat ni. Lupa tak nak keluar mata. Sakit. Macam orang risau. Diri. Masya Allah. Ya, sekarang ni alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa hari yang lepas pakai? 3 hari? 3 hari? Oh, dah 3 hari dia pakai dah lega lah. Saya tak. Tapi baru di baru saya beli ni. Dalam sebulan baru beli. Baru beli dalam sebulan. Belah sana okey? Ya? Belah tu okey? Belah sebelah lagi okey? Tangan dia okey. Yang tangan kiri ni tak boleh buka tu. Dia kena ada. Film satu mak cerita pasal mak jatuh. Saya jatuh sudah. Bulan 7. Masa nak pergi rumah kat aku dah. Saya akan bulan sudah. Saya masuk macam biasa. Tak terlupa. Lupa nak pegang. Suar kaki dulu selalu masuk. Pegang dulu masuk. Ingat tak apa dah. Suar. Tepuk ke tak? Gelap mata. Cik kepala picut. Oh, ya. Mana mak picut besar. Tapi kelenet tak kena nak apa-apa. Tak betul. Tak ada apa-apa dia tak. Kata dia bagi ubat sampai hari ni dah. Nak mak ambil scarf tu. Habis sekap. Dia sekap ni. Mak ambil scarf. Baiklah picut hilang. Sampai hari ni alhamdulillah. Alhamdulillah.